Hai, assalamualaikum korang. So, hari ni BTS-nya kita akan bermain sorok barang, iaitu edisi House Act. Yeah, boy. Kau sumpah nak banyak main? Yelah, kau kasi bercakap kau people. Entah. Dan sekarang ni aku punya dah lah hitam. Kalau dia nyorokkan tempat hitam memang tak jumpa. So, dia disqualify lah. Yes, I disqualified. Sorry, I tarik diri. Kalau korang tak faham, korang tengok je video ni sampai habis, okay? Okay. And let's go. Dah berapa? Kita punya kopi peng. Okay, siapa nak nyorokkan? Kena. Tahniah. Teh tarik sama dengan baju. Hey. Tengok sikit, Man. Bandung. Okay, Man, mana Man? Nakib ni pemalas mencari. Kau letak je mana-mana. Yeah, boy. Kali ni kita sorok yang Ajib punya pula. Coklat Kau jangan tengok pilih bos. Pilih bos. Pilih bos tak dia. Kepala kotak kau. Itu ada karen dia bodoh. Oh, shock semua sekejap lagi kau. Masuk kepala air ni. Kau tengok bijak dia. Parah. Okay. Tadi kau sorokkan aku punya kat mana? Aku tahu budak, aku tahu. Apa? Sayang tu gak Sekejap bagi pintu tutup dulu. Besar dah budak ni. Kejap. Kau sumpah nak banyak main? Siapa lah? Siapa mampus kau tadi? Maksudnya tak sampai. Kopi peng. Kopi O. Kopi O. Kopi peng pula. Salah kan? Dalam beg nakib. Boleh. Dalam beg nakib. Nakib balik. Okay guys. So semua air dah disorok Air dah disorok. So ready masing-masing. Dah record Okay. 3, 2, 1. Let's go. Ada masuk ke tak? Tak ah. Siapa jumpa terus masuk sini. Okay. Go. Aku punya kat mana ni? Tak parah nyorokkan ni. Aku pergi tadi paling lama tu. Bandung. Ni aku tak suka lah. Duh. Mai, ada akunya belakang tu. Tak ada. Kau jangan ikut aku. Aduh. Nakib tadi sorokkan aku punya. Aku punya kopi peng Yelah, kau kasi bercakap kau people. Entah. Kopi peng tu yang macam mana? Dia ada macam Nescafe, Nescafe. Okey. Korang aku punya dah lah hitam. Kau janganlah nyorokkan tempat hitam, Nata. Aku jumpa. Sudah. Bodoh lah. Itu slushy. Korang nak kalau nak ni beli ni tekan QR Susah weh, susah gila nak cari. Sebab banyak gila barang-barang kat sini. Tadi aku sorokkan dengan kau kan? Apa dia? Siapa punya? Tadi kita sorokkan siapa punya? Kau sorokkan aku punya. Aku sorokkan Farah punya. You siap tu. Tak, tadi kan kita dua sorokkan saya punya. Aku pun lupa lah. Yang first tu. Mana bayi letak? Tak jumpa Mat. Ni aku punya dah lah hitam. Dan sekarang ni aku punya dah lah hitam. Kalau dia nyorokkan tempat hitam memang tak jumpa. Tadi kau letak kat sini ke Man? Tak adalah. Mana siapa punya? Bawah tu tak ada ke? Mana Farah aku punya? Mana aku tahu? Tanya aku. Aku punya apa aku tak tahu. Okey, tak ada Sini tak ada rakan-rakan. Dia Kau jangan main tipu Kau jangan main tipu. Aku pijak kau. Kau rasa aku punya kat mana Man? Kau mesti dah nampak aku punya Tak nampak sumpah weh. Aku tak nampak apa-apa lagi. Padahal botol air je. Itulah tu. Kau tahu aku nyorokkan benda kat ni. Ni. Mampus lah macam tu. tak ada bayi. Ke korang ada sorokkan dekat sini-sini doh? Pening lah kepala. Okey. Cuba tengah. Okey, start kau dulu. Kau sorok siapa punya? Aku sorok Farah punya. Okey, mana? Okay, Farah punya clue dia. Kita berdua ke tadi? Clue dia lampu.
Okey. Mampu. Farah tak kau? okay. Aku dulu, aku punya dulu. Aku fikir dengan Kau punya orang selalu bawa dia pergi mana? Dia selalu bawa. Kenderaan ke? Aku pergi bawah. Okey. Kau sorokkan siapa je? Man. Okey. Macam mana nak cakap? Dia tak dekat bawah. Macam mana man? Kat mana? Okey. Aku sorokkan kau punya. Aku punya. Kau punya cluenya dekat dalam. Okey. Okey. Kau? Aku sorokkan kau punya Ha. tempat orang simpan barang. Benda lah tadi. Dia kat dalam. Atas. Aku punya orang selalu bawa. Apa orang selalu bawa? Beg ya? Beg ya? Ha. Tiba barang mana dia? Makin nak jumpa dah guys, makin nak jumpa dah. Nanti aku kerja atas video je. Orang selalu simpan barang. Farah, kau buat apa Farah? Cari ayah. Cari. Aku dalam. Maksudnya mungkin dalam toilet. Tak tahu. Haji, mana Jik? Tak tahu. Oh aku yang simpan kau punya. Kau kata kau simpan aku punya kat lampu-lampu. Siuk dah dapat dah. Aduh, dia dapat dulu duk. Kau jumpa dekat mana? Kau punya dekat tempat aku. Aziz, aku punya lampu mana? Kau boleh bantu aku. Okey. Sikit lighting. Kau sebenarnya dah pergi dah tempat ni tadi. Okey, aku ni. Sekarang ni aku punya orang bawa belakang lampu siap. Dekat tempat yang orang buat kerja. Tapi dia dekat dalam. And kau tak boleh fikirkan benda tu kita mesti. Dekat situ. Bapak saja je nak bagi aku kalah je ni. Tak, sekarang ni aku punya orang selalu bawa belakang lampu siap. Tak ada. Takkanlah letak air dalam ni. Siap, orang selalu bawa. Sumpah aku dah surrender. Sumpah aku dah surrender. Weh. Nak kumpul balik bagi clue. Ayo, kumpul balik tengah bagi clue. Aku dah surrender guys. Aku tak ada diri. Sumpah aku tak ada diri. Sekejap Sarah, satu lagi. Sebab apa? Aku punya hitam. Lepas tu kalau kau sorok ke tempat orang selalu bawa, memang hitam. Memang tak jumpa. Memang tak jumpa. Sorry aku dah surrender. Aku tak ada diri. Sumpah aku cakap. Aku tak tipu. So dia disqualify lah. Yes, I disqualified. Sorry, I tarik diri. Sini. Dia bagi clue kedua tapi yang ini dia obvious sikit. Kita kena bagi yang macam menjurus terus. Okay. Tinggi. Oh. Aku bagi kat kau. Dekat dengan toilet. Aku bagi kat kau. Kau bagi kat aku. Okay. Kau punya Tadi dah kat dalam kit dalam. Dalam tu aku dah pening lah sebenarnya. What? Betul bapak tipu siap. Kau pepek aku dah habis bateri. Ya. Dah habis bateri. Yang sini aku dekat dengan kau ni. Dalam Dan dan aku punya. Aku punya dah habis bateri atas tu. Bodoh. Jadi kau punya letak dekat mana? Dalam ni. Ni. Nakib menipu pai. Aku dah bagi clue paling ni cerah. Dia bagi clue bagi teruk aku. Dalam PC. Sekejap sikit. Kepala otak dia dalam PC tu. Situ duduk saja. Tak nak bagi aku menang. Tadi aku cari aku kat sini. Kopi aku tengok kau. Tutup balik. Dua je yang menang. So yang pemenang dia lah Dia main tipu. Main tu. Dia kuat main tipu lah. Sampai Mai Sarah surrender tau sebab awak tau.
Sebelum dia cakap. Sebelum dia cakap aku dah ambil dah. Ni. Lepas tu berjalan je. So, inilah sponsor kita untuk BTS kali ni. So, pemenangnya Man menang motor. Ni pujang tak tinggi. Seka. Aku yang tinggi pun tak nampak. Aku yang tinggi Man boleh dapat je. Aku manjat tau letak atas tu. Okay guys, so itu sahaja BTS untuk kali ni. Pada sponsor kita House Ad, terima kasih. Dapatkan House Ad di kedai runcit terpilih Yang berdekatan Ion Mall dan juga R&R. Okay. So itu sahaja kat kita hari ni. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Kalau korang rasa saya sering dia, saya tak minat main cek-cek barang ni. Sebab saya lebih suka nyurut-nyurut sebab badan saya kecil. Okay, itu sahaja dari saya. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye.